tuan dan puan-puan sekarang ini, saya sendiri berada dengan penulis buku Dracula vs Al-Fatih iaitu Tuan Muhammad Nur Imran Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Tuan Iman, ya. Salam. Terima kasih. Boleh bercakap? Boleh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Muhammad Imam Ramli kerana sudi bersama-sama dengan pengunjung hari ini di booth PTS ruangan Dewan Tun Razak tingkat 4. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Tuan Nur Iman. Terima kasih. Okey, jadi sebelum itu boleh saya ingin tanya, adakah ini pengalaman pertama Tuan berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur bersama kami di booth PTS ini? Sebenarnya ini kali kedua. Kali kedua. Kali pertama saya hadir untuk mempromosikan buku pertama saya iaitu Five Solid President America. Jadi ini kali kedua lah. Oh, okey, kali kedua. Jadi sebelum ni Tuan terus datang ke sini ke ada sebelum ni ada pergi ke mana-mana? Terus datang ke? Terus datang sini. Okey. Okey, sebelum itu ingin sekali lagi saya war-warkan kepada para pengunjung untuk datang beramai-ramai ke luar regar booth aktiviti PTS kerana bersama saya sekarang ini ialah penulis Dracula vs Al-Fatih iaitu Tuan Muhammad Nur Imam Ramli bagi sesi slot bedah buku. Okey, jadi sebelum itu Tuan, para pengunjung semua yang berada di sini pasti ingin mengenali diri Tuan lah. Jadi boleh beritahu sedikit tentang biodata, asal dari mana, latar pendidikan. Boleh terangkan sedikit dan kongsikan pada para pengunjung yang berada pada hari ini. Baik, terima kasih. Nama saya Muhammad Nur Iman bin Ramli. Buku Dracula vs Al-Fatih ni buku kedua saya. Okey. Saya sekarang ini menulis sepenuh masa. Sebelum ni dengan Mindef. Saya asal Kelantan. Asal Kelantan. Anak ada dua depan ni. Okey, nampak dua cahaya mata. Dan saya dalam perancangan untuk menghasilkan buku baru tahun ini insya-Allah kalau ada rezeki insya-Allah. Okey. Itulah sedikit sebanyak mungkin saya. Okey, jadi mana datangnya minat menulis buku ni? Kerana tajuknya sendiri Dracula vs Al-Fatih rasanya bukan satu kisah yang sangat mudah ya. Tajuk ni juga agak berat. Jadi mana datang minatnya Tuan sendiri untuk menulis buku ini? Dia asalnya bermula daripada zaman saya belajar di UIA dulu. Okey. Saya fikir tahun 2003 lah. Masa tu saya ada seorang lecturer, nama dia panjang ya, Profesor Dr. Ataullah Bogdan Kopansky, bukan orang Malaysia lah. Prof Kopansky lah. Jadi dia ini mengajar medieval history dan saya pada satu tahap dalam hidup saya minat dengan medieval history. Dan saya dapati warga Malaysia, rakyat Malaysia ni tak ramai yang minat dengan sejarah, tak minat sejarah tu satu. Betul. Tak minat sejarah medieval Europe. Jadi saya tanam dalam hati saya nak mahir dalam subjek itu. Mahir sekarang pun tak mahir sangat tapi bolehlah menulis. Jadi daripada pembelajaran, pengajian dan asalnya benda ni bermula sebagai penulisan suka-suka. Bukan assignment. Jadi saya tulis suka-suka. Untuk koleksi peribadi sendiri macam mana? Ya, kemudian saya bagi kepada Profesor Kopansky dan dia kata bagus. Dia kata tambah lagi. Okay. Saya kata tambah apa? Dia kata selain menulis mengenai Dracula saja, kenapa tak tambah seorang lagi? Tokoh yang selalu dikaitkan dengan dia. Jadi saya tanya siapa? Dia kata kalau sebut ramai yang kenal, tapi tak ramai yang tahu ada hubung kait antara Dracula dengan tokoh ini. Jadi bila ditanya dia kata tokoh itu adalah Sultan Mehmed Al-Fatih. Turki. Saya pada asalnya tak percaya. Sebab saya kata mana mungkin Dracula yang kita tengok dalam filem, banyak filem-filem Dracula kan? Betul, banyak sekarang ni. Jadi saya tak faham macam mana vampire
ada kaitan dengan Sultan Mehmet Al-Fatih. Tapi dia kata pada saya, dia kata cuba you buat kajian betul-betul. Cuba kembali kepada sejarah Vlad Tepes, Dracula. Jangan follow filem. Betul. Jadi tengok kepada sejarah balik, kaji siapa Vlad Tepes, Dracula, dan apa hubung kait dia dengan Sultan Mehmet Al-Fatih. Jadi lepas itu barulah saya dapat tahu bahawa satu, Dracula wujud. Lepas tu ada hubung kait yang rapat antara mereka berdua ni. Okey, jadi macam mana Tuan boleh jadikan minat tu Dracula versus Al-Fatih tu sendiri untuk dijadikan sebuah buku yang sekarang ni sudah terbit di bawah PTS Media Group. Macam mana boleh wujudnya satu buku Dracula versus Al-Fatih ni? Baik, tahun 2012 saya keluar dengan buku Isolate President America. Saya tak tahu sama ada tak sini. InsyaAllah. Kemudian selepas daripada terbitnya buku itu, editor saya bertanya. Dia kata, Abang Iman, lepas ni apa? Apa projek lepas ni? Jadi saya pun tercari-cari bahan. Kemudian saya teringat ada soft copy. Soft copy bagi Dracula versus Al-Fatih. Dalam laptop saya, dan saya tengok kalau kertas itu dikembangkan, jadi insya-Allah benda tu boleh dijadikan sebagai buku. Jadi bila saya sarankan, saya cadangkan kepada editor saya kata saya nak tulis mengenai Dracula. Tuan editor mengingatkan, kata Abang Iman penulis sejarah, sekarang nak tulis novel ke? Non-fiction. Saya kata saya tak bercadang nak tulis non-fiction. Dia kata kan Dracula ni mitos, legenda, karut marut. Saya kata kat dia, Dracula ada. Dia ada dalam sejarah. Biar saya tulis mengenai dia dari sudut pandang sejarah dengan sedikit apa orang kata rujukan kepada filem-filem yang pernah ada kan, supaya orang nampak lebih jelas mengenai siapa sosok sebenar Dracula ini. Jadi bermula daripada situ, saya rasa 2013, 2014, dalam masa lebih kurang setahun lebih lah. Setahun lebih, alhamdulillah buku ini keluar hujung tahun lepas. Sambutan dia masya-Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan, buku Dracula versus Al-Fatih ini sudah tercetak dalam lingkungan 6 hingga 7 kali cetakannya, dan memang kategori bestseller daripada karya Tuan Muhammad Iman Ramli. Jadi ingin sekali lagi saya war-warkan kepada para pengunjung yang baru sahaja menampakkan kaki ke ruangan PTS Media Group. Ingin saya jemput anda beramai-ramai datang ke booth aktiviti, kerana sekarang ini secara eksklusifnya kami membawakan penulis Dracula versus Al-Fatih untuk sesi slot bedah buku. Okey Tuan, berbalik kepada buku. Jadi kita ingin mengetahui lah lebih lanjut secara brief lah siapa Dracula dan siapa pula Al-Fatih, dan apa pula kaitan kedua-dua watak dalam buku Dracula versus Al-Fatih ini. Baik, kalau ditanya kebanyakan kita dari mana kenalnya Dracula kan, ramai akan cakap melalui filem. Ya, betul. Dan saya sendiri kalau sebut perkataan Dracula, saya kenal watak ini seawal sekolah rendah lagi. Kalau siapa masih ingat, dulu ada rancangan Sesame Street. Sesame Street ni dia ada satu watak vampire dalam tu, yang Count Dracula, yang kira nombor 1, 2, 3, 4. Ingat tak? Bila dia reach number tu dia gelak kan. Keluar kan. Jadi daripada usia itu kita dah kenal Dracula, sehinggalah bila kita meningkat dewasa, kita tengok banyak movie. Yang terbaru sekali Dracula Untold. Dracula Untold, ya. Yeah. Nothing was told in Dracula Untold. Nothing. Except lies. Tak. Betul. So daripada situ saya dapati bahawa watak itu disalah erti. Seorang manusia yang pernah hidup pada kurun ke-15 akhirnya menjadi watak mitos, dan ramai yang fikir dia tak pernah wujud. Sebenarnya dia ada. Sedikit sebanyak mungkin saya boleh sebut, Dracula ini dia asalnya daripada Romania. Dalam wilayah Wallachia di Transylvania, Romania. Ya, betul. Jadi lahirnya pada 1431 Masihi.
lahir dalam keluarga bangsawan lah. Ayah dia, keluarga dia adalah apa orang kata pemerintah Wallachia. Nak jadi cerita, Sultan Mehmet Al-Fatih lahir setahun lepas tu. Bermaksud dia orang ni sebaya. Sebaya. Dan Wallachia pada masa itu berada di bawah pengaruh Turki. Jadi setiap tahun ayah kepada Dracula, iaitu Vlad Dracul II, diminta untuk membayar uhti kepada kerajaan Turki Osmania. Jadi kerana takutkan superpower Turki masa tu, dia bayar. Saya tak ingat, mungkin mata wang masa tu 10,000 dukat, saya tak tahu berapa harga nilai zaman sekarang ni. Jadi pun begitu, kerana Turki Osmania ni adalah empire Islam, manakala Wallachia ini adalah sebuah negara non-Muslim. Non-Muslim. Jadi pada satu tahap kerajaan Uthmaniyah berhadapan dengan sedikit tentangan di wilayah inilah. Turki Uthmaniyah berjaya mengawal ayah Dracula, tetapi tidak jiran-jiran dia, negara jiran macam Hungary. Kemudian pada satu tahap dalam hidup Dracula, iaitu pada umur dia 13, 14 lah, dia dihantar oleh ayahnya untuk tinggal di istana Turki di Edirne. Bukan dia seorang, dihantarnya 2 orang, adik-beradik, iaitu Dracula dengan Radu. Jadi Radu ini adik-adik yang younger sikit lah. Jadi pada masa itu tahun 1444, tahun yang sangat penting di mana di situlah titik permulaan kehidupan Dracula dalam istana Turki. Dalam istana Turki. Tahun itu juga penting kerana 1444 ni kali pertama Sultan Mehmet Al-Fatih dilantik sebagai sultan pada umur dia 14. 14-13 itulah. Okay. Jadi maknanya Dracula dan Al-Fatih pada ketika itu berkawan ke? Ya, pada satu tahap memang mereka berkawan kerana mereka duduk dalam satu bumbung. Yang paling menarik sekali saya fikir bila mana dia diberi pendidikan yang sama dengan Al-Fatih. Jadi kalau Al-Fatih belajar math, dia pun belajar math. Termasuk Radu sekali. Kalau Sultan Mehmet diajar mengenai Quran, hadis, dia pun belajar benda sama. Jadi itu yang menghairankan saya, kenapa tidak ada sebarang diskriminasi di situ. Sebab kalau kita fikir Sultan Murad II ini adalah pemerintah Turki Osmaniyah, masa tu superpower. Tetapi bila dia ambil 2 orang adik-beradik ini untuk tinggal bersama di istana itu, mereka ni bukan orang Islam. Tapi diberi pendidikan yang sama rata dengan apa yang diterima oleh Al-Fatih. Kemudian yang paling mengejutkan adalah bila mana mereka berdua ini diberi latihan ketenteraan, skill peperangan, horsemanship dan juga siege warfare oleh kerajaan. Oleh bagi saya itu satu step yang bahaya sebab dia mendedahkan rahsia ketenteraan Turki. Tetapi itulah yang menarik mengenai Sultan Murad. Kerana bagi dia, walaupun ini adalah anak kepada potential enemy satu masa nanti, tetapi dia kata kita bagi sama rata. Sama rata. Dan pada satu tahap plan dia berjaya bila mana Radu dah meningkat dewasa dan mengetuai gerakan Janissary masa tu. Terbukti Sultan Mehmet Al-Fatih sangat bergantung kepada skill yang dipelajari oleh Radu. Dan later dalam hidup dia, dalam sejarah Turki selepas itu, Dracula memang bermasalah lah dengan Turki Osmaniyah. Dan Sultan Mehmet menghantar Radu untuk memburu Dracula sebab tiga-tiga ni macam twins, macam triplets, macam kembar. Jadi masing-masing tahu. Three Musketeers, masing-masing hebat. Masing-masing tahu apa kelebihan dan kelemahan masing-masing. Betul. Sehingga dikatakan, ini bukan saya punya statement. Saya pernah terbaca, dia kata Sultan Mehmet Al-Fatih tak mungkin akan membuka Constantinople tanpa bantuan
radu. Itu bukan statement saya cuma quote. Lebih kurang itulah. Jadi maknanya Dracula dan Sultan Al-Fatih ni sendiri mereka tinggal sebumbung, tinggal bersama. Ya. Jadi apa perkara yang membuatkan mereka tidak sebulu pada akhirnya? Baik. Saya rasa dengki lah, perasaan dengki. Kita tahu Dracula juga berasal daripada keluarga bangsawan. Bangsawan, ya betul. Dan ayahnya adalah raja di Wallachia. Bayangkan ayah kita hantar kita untuk tinggal dengan musuh. Anak musuh tu sebaya umur, tapi masa umur dia masih belasan tahun dia dah jadi raja. Jadi dia fikir kalau Mehmet ini boleh jadi seorang raja, aku pun nak raja juga. Betul. Tapi kenapa aku dihantar untuk tinggal dengan dia? Jadi dalam fikiran dia, saya nak balik jawatan itu, saya nak. Pada satu tahap dia dendam dengan ayah dia lah, sebab ayah dia hantar dia ke sana. Dan kerana perkara itu orang kata Dracula dia develop dendam, benci dan ketidakstabilan psikologi dia bermula di situ. Berbanding adik dia yang lebih submisif kepada pemerintahan Turki. Later Radu masuk Islam. And then Radu mengetuai Janissaries. Dan dia sehingga akhir hayat dia lah, dia membantu Turki Osmaniyah untuk meluaskan kuasa ni lah, Turki di wilayah tu. Wilayah itu sebut. Okey, jadi mereka dibesarkan dalam satu bumbung yang sama. Jadi mungkin masing-masing ada kriteria, iaitu Dracula maybe ada kekurangan dan kelebihan dia. Manakala Al-Fatih juga mempunyai kriteria dia sendiri. Jadi macam mana Tuan Nur Iman boleh mengikut pandangan Tuan Nur Iman sendirilah kalau nak bandingkan kedua-dua mereka ini? Radu dengan Dracula. Dua-dua. Beza dia banyak lah. Satu, bukan banyak, maksudnya beza dia besar. Satu, Radu sangat mudah dibentuk. Manakala Dracula ni banyak melawan. Jadi kerana itu sejarawan Barat ada menulis mengenai Dracula dipukul, dipenjarakan. Saya ada buat sedikit pembacaan bawah ini. Saya cuba cari di mana Istana Edirne ni. Istana tu dah tak ada dah. Musnah pada tahun bila saya tak berapa ingat. Setelah Perang Dunia pertama berlaku. Jadi istana tu dah musnah dan kerajaan Turki sekarang ni nak revive balik, nak bina balik istana tu. Istana tu banyak bilik, and then ada penjara-penjara yang mungkin pernah didiami oleh Dracula lah. So jadi mungkin Dracula ni telah dikenali dengan sifat yang sangat kejam. Jadi mengikut pandangan Tuan Iman sendiri, apa yang antara salah satu faktor yang menyumbang kepada kekejaman beliau? Dan boleh Tuan kongsikan antara kekejaman-kekejaman yang dilakukan oleh Dracula ketika zaman itu? Allah. Kalau nak sebut mengenai kekejaman dia banyak. Saya, kalau tak silap boleh saya... Boleh kongsikan? Oh banyak, boleh. Selama dia memerintah selama 3 kali, kalau dihitung-hitung, lebih kurang 20 hingga 40 ribu nyawa melayang. Bukan sangat di medan, jumlah nyawa yang sangat banyak. Yang saya tahu bukan di medan perang, tapi di tangan dia sendiri. Sebab dia ada satu kegilaan. Kegilaan dia suka seksa orang. Satu kerana dia suka. Kedua kerana dia nak test power dia, kuasa dia macam mana. Saya bagi contoh. Dulu di wilayah Wallachia ni, dia ada satu pekan. Pekan itu menjadi pusat bagi pedagang-pedagang yang berdagang di situ. Jadi di tengah bandar itu dia ada satu fountain. Apa ya fountain? Pancuran air. Pancuran air. Jadi di situ orang daripada segenap pelosok Eropah datang untuk minum air. Singgahlah nak melepaskan lelah lah. Jadi apa yang Dracula buat, dia nak test rakyat aku ataupun pendatang di negara aku ni takut tak pada diri aku. So apa dia buat? Dia letak satu cawan, satu gelas emas, golden chalice.
selama dia memerintah, gelas ataupun cawan tu tak beralih tempat. Maksudnya kalau ada orang guna untuk minum air, orang tak ambil walaupun benda tu mahal. Emas. Jadi daripada itu dia tahu bahawa rakyat asing takut kepada dia. Sebab bila dia hukum, dia tak hukum sikit-sikit. Dia hukum teruk-teruk. Hukum teruk. Contoh, kalau seseorang tu ditangkap melakukan kesalahan, antara hukuman yang dia buat adalah dia rendam orang tu dalam satu kawah besar, periuk besar. Panas. Dia nyalakan api, dia bakar. Dia rebus orang tu. Masya Allah. And then setelah rebus kan, kulit kan koyak kan. Dia koyak kan. Dia koyakkan pula. Yes, bukan saya sebut, ini sejarawan barat sebut. Kemudian teknik yang paling dia suka sekali adalah teknik sula. Pernah tengok orang sula orang? Tak pernah. Sula ini saya nak bagi tahu, sula ini hukuman yang dengar pun tak sanggup apalagi melihat. Tak apa, saya saja nak torture Encik hari ni. Tak apa. Dia menggunakan kayu panjang yang tajam. Saya fikir mungkin setinggi inilah kot, ini sesuai lah. Ini saiz ini, ketinggian ini sesuai untuk palang kayu. Jadi hujungnya ditajamkan kedua-dua belahnya. Mangsa, saya sebut mangsa lah. Kadang-kadang orang yang kena hukum ni tak salah pun. Jadi nak sebut pesalah macam tak kena kan. Mangsa akan diseksa dengan kaedah kayu itu ditikam di bahagian anal, di abang punggung, dengan tujuan untuk mengeluarkan kayu itu melalui oral, melalui mulut. Jadi dah macam cucuk sate dah kan. Jadi bila mangsa dicucuk begitu, mangsa akan diangkat dan dipacakkan ke bumi. Nampak? Jadi biasanya mangsanya akan lekat di batang kayu itu. Kalau 3-4 hari lah. Dan sebenarnya hukuman begini dia tak beri kematian yang pantas. Kematiannya lambat, mungkin 4-5 hari baru mati. Masya Allah. Ya, dan biasanya kematian itu disebabkan dehydration, disebabkan serangan burung-burung tengok macam makanan free kan. So patuk sana sini. Kemudian biasanya kerana kehilangan darah yang banyak lah. Jadi itu adalah teknik kegemaran Dracula untuk hukum mangsa dia. Nak lagi ke? Boleh juga. Boleh. Mungkin para pengunjung nak mendengar lagi. Hukuman yang lain saya dapati, Dracula dia suka dia suka buat kekejaman yang bukan-bukan. Contoh. Yang kita tak mampu fikir sendiri. Kita tak mampu nak bayangkan. Contoh, pada satu hari ada satu grup 4-5-6 orang daripada Turki datang nak jumpa dia di Romania, di Transylvania. Jadi budaya Turki, kalau kita jumpa siapa-siapa pun, tak kira lah orang tu besar ke kecil ke, budaya mereka tak buang. Mereka tak tanggalkan serban. Jadi bila dia mereka ini jumpa Dracula di Romania, masuk ke istana dia tak nak buang, dia tak nak buka serban. Jadi Dracula kata, kenapa you all tak nak buang, tak nak buka serban ni? Dia kata ini adalah budaya kami. Dracula kata itu budaya kamu. Budaya di tempat kami bila jumpa orang kenamaan kena buka serban. Dia kata buka. Sebab ini Romania, this is not Turkey. Delegasi Turki itu berkeras, kami tak nak buka. Ini biasalah, ini perangai superpower kan, dia lain sikit lah. Jadi Dracula kata bila dah macam ni, tak apalah. You tak nak buka, tak apa. You tengok apa saya buat. Dia panggil pengawal dia, pengawal datang. Dia kata bawa paku, bawa hammer. Apa dia buat, dia ikat orang ni. Dia tukul paku tu, dia ketuk paku tu dekat serban orang ni. Dia kata, eloklah dia kata. Sampai bila-bila lekatlah serban, tak payah buka. Tak payah buka. Dah kena paku siap, tak payah buka. Masya Allah. Instant death. Instant death. Sangat kejam ya Dracula ini sebenarnya. Satu lagi, Dracula walaupun dia kejam, tapi dia ada satu wawasan yang dia nak
Dia kata kalau saya nak negara saya maju, dia kata dia kena tingkatkan ekonomi. Bagus juga dia ni. Jadi dia kata macam mana nak tingkatkan ekonomi Romania, dia kata saya kena hapuskan kemiskinan, dia kata. Jadi approach dia untuk menghapuskan kemiskinan ni agak ekstrim. Cara dia begini. dia cuba kenal pasti dalam negara dia ada berapa ramai orang miskin. Okey? Jadi bila dikumpulkan nama-nama ini, jadi orang-orang miskin tadi dijemput untuk makan malam di sebuah dewan lah. Jadi diberi makan, minum sedap-sedap, minum wine, tak wine, apa, semua. Jadi ramailah yang puji dia, oh Vlad Dracula, we are good, kamu raja yang baik. Dia kata makan. Kemudian, apa yang dia buat, semua orang dah kenyang, orang-orang miskin semua dah happy, dah kenyang. Apa dia buat, dia tutup pintu satu-satu. Mana-mana pintu yang dia ditutup. Jendela ke, apa jenis pintu, sebarang ruang keluar dia tutup. Dia bakar semua sekali. Nampak? Jadi terbasmilah kemiskinan. Masya Allah. Senang tak? Itu tak boleh buat lah zaman sekarang ni. Kalau buat rasanya kemiskinan dah tak ada dah dekat negara kita. Masya Allah. Tapi esok menjawab dengan Allah Ta'ala. Betul? Tak. Tak kena di dunia, mungkin akhirat, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Itu sebahagian daripada apa yang pernah dia buat. Dia pernah belah perut gundik dia, sebab gundik dia kata, Dracula, saya mengandung anak you. Dia kata betul ke? Ya betul, dia kata betul. Okey, tak apa. Dia ikat perempuan tu baring, dia belah perut. Dia tengok embrio dalam tu. Mungkin anak saya, mungkin tak. Orang tu dah matilah. Nah, itu salah satu daripada deretan kezaliman yang pernah dia buat. Kalau nak tahu lebih banyak, boleh baca. Boleh dapati buku Dracula vs. Al-Fatih. Okey, lagi sekali ingin saya war-warkan kepada pengunjung-pengunjung Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2015, khususnya kepada para pengunjung ke PTS. Ingin saya menjemput anda semua datang ke ruangan aktiviti booth PTS, berhadapan saja dengan kaunter pembayaran PTS Media Group, kerana sekarang ini bersama saya Tuan Muhammad Nur Iman Ramli dalam sesi slot bedah buku Dracula vs. Al-Fatih, dan di samping itu kami juga akan mengadakan sesi soal jawab sebentar lagi ya Tuan. Jadi siapa yang dapat menjawab soalan eksklusif daripada Tuan Nur Iman sendiri, anda berpeluang mendapat t-shirt. Tuan design sendiri t-shirt ni? Ya, saya design sendiri. Kalau anda ingin mendapatkan t-shirt seperti yang Tuan Iman sedang pakai sekarang, boleh datang beramai-ramai ke booth aktiviti PTS, kerana sebentar saja lagi kami akan memberikan hadiah kepada para pengunjung yang bertanyakan soalan. Saya akan bagi satu soalan yang susah. Satu soalan yang susah ya? Ya, susah. Jadi saya teruskan soalan dulu. Silakan. Okey. Sebelum itu saya ingin bertanya satu soalan. Mengapa pihak barat khususnya mereka mengangkat Dracula ni sebagai watak hero, mungkin dalam animasi, dalam peperangan, di dalam filem mereka, sedangkan mereka sendiri khususnya mengutuk kekejaman yang dilakukan oleh Adolf Hitler waktu peperangan dunia kedua. Jadi mengapa apabila Dracula ini sendiri melakukan kekejaman pada zaman beliau memerintah dulu, mereka mengangkat pula Dracula ini seperti memutarbelikkan sejarah. Khususnya diangkat pula dijadikan filem di televisyen. Jadi macam mana pandangan Tuan Iman sendiri? Baik. Kejatuhan Konstantinopel 1462 adalah satu tamparan hebat bagi dunia Kristendom, dunia Kristian pada masa itu. Tamparan hebat sebab Konstantinopel ini satu lokasi yang strategik bagi kekuasaan Kristian pada masa itu, dan Byzantium ini dianggap sebagai Rom di timur. Jadi bila tiba-tiba dia jatuh ke tangan Sultan Mehmed Al-Fatih, jadi dia jadi satu tamparan yang hebat. Macam mana nak menjatuhkan image Al-Fatih? Sebab semua orang tahu Al-Fatih ni adalah pemimpin yang hebat. Betul. Yang membuka Konstantinopel menjadi Istanbul. Jadi benda tu berbekam di hati orang barat lah.
Jadi kaedahnya senang. Kalau you tak boleh defeat dia masa dia hidup, masa dia dah tak ada, dia cari kaedah lain untuk mencabar kehebatan Al-Fatih. Jadi salah satu cara kebetulan watak Dracula ini ada pada zaman dia, dah hidup sezaman. Dan Dracula memang terbukti memberi sedikit sebanyak ancaman dan tentangan kepada Al-Fatih. Jadi dicampur pula dengan novel yang keluar pada 1897 yang mencadangkan bahawa Dracula ini adalah vampire. Jadi benda itu orang kata dikayuh-kayuh lagi lah sepanjang sejarah itu. Jadi banyak movie difilmkan. Cerita tu difilmkan. Kemudian tak semena-mena yang terbaru baru ni Dracula Untold. Kononnya cuba untuk menyampaikan apa yang tak pernah diberitahu, iaitu mereka berdua ni hidup sezaman. Itu dah betul. Okey. Jadi yang dimenangkan adalah Dracula, di mana Dracula akhirnya membunuh Al-Fatih. Itu adalah kepalsuan. Kepalsuan semata-mata. Sebab Sultan Mehmed Al-Fatih tak mati di tangan Dracula. Sultan Mehmed Al-Fatih meninggal dunia secara natural. Nak kata natural pun tak juga. Sebab kematian Mehmed Al-Fatih ini boleh dikatakan mengejut. Dan sejarawan mengatakan dia diracun oleh doktor peribadi dia. Nama dia Yaqub Pasha ke, dia bangsa Yahudi. Ada juga yang menyatakan bahawa Mehmed Al-Fatih ini diracun oleh seorang lagi doktor peribadi dia yang berbangsa Parsi. Jadi yang paling jelas itu, pembohongan paling jelas. Dan Dracula sendiri, siapa yang bunuh dia tak ada siapa dia tahu. Ada 3 teori. Satu, dia dibunuh oleh orang dia sendiri. Dibunuh oleh tentera Turki. Satu lagi dibunuh oleh musuh dia di Hungary. Jadi tak ada siapa yang tahu siapa yang bunuh Dracula dan di mana dia meninggal, di mana dia terbunuh dan di mana dia ditanam. Ada 2 teori. Di mana dia ditanam. Satu di Snagov yang ada dalam buku saya, satu lagi di Komana kalau tak salah di Romania juga. Jadi sejarawan khilaf di situ, adakah di Snagov ataupun di Komana, tak tahu. Yang mengukuhkan cerita bahawa dia telah bangkit sebagai vampire adalah di mana bila satu ekspedisi cari gali, ekspedisi sejarah, membongkar kubur di Snagov. Bila digali tak ada tulang orang kecuali tulang haiwan. Jadi orang-orang rakyat di Romania ini mula menguatkan lagi mitos lama yang mengatakan Dracula tak ada siapa yang pernah bunuh dia. Dia memang undead, siapa-siapa pun tak boleh tewaskan dia hingga ke akhir hayat dia. Tak ada siapa yang boleh claim dia dibunuh oleh siapa-siapa. So daripada segi ini Dracula nampak hebat kan. Ya, betul. Datang pula Hollywood, macam-macam filem. Macam-macam filem. Saya dalam versi pula tu banyak Dracula. versi. Dalam mana-mana ceramah yang saya hadir, isu Dracula Untold yang paling banyak ditanya. Betul tak begitu, betul tak begini. Duka cita saya maklumkan. Macam yang Tuan Azizul cakap tadi, 98% cerita dalam Dracula Untold adalah dia tak untold, tak ada. dia tak untold pun. Tak patut ditol pun. Betul. Itu. Jadi orang tanya, adakah buku Tuan cuba menjawab filem Dracula Untold? Saya kata saya tak tulis buku ini untuk menjawab Dracula Untold. Tapi mungkin ada sebahagian besar soalan yang mungkin timbul daripada filem itu terjawab di dalam buku ini. Jadi ada juga yang nakal tanya, kalau begitu Tuan, mana dulu yang perlu saya buat? Tengok filem dulu ke baca buku Tuan dulu? Saya kata mana-mana pun boleh. Tak ada masalah. Betul. Gitu. Jadi buat yang membaca buku Dracula vs. Untold ni, buku Dracula vs. Al-Fatih, maaf Tuan. Anda harus menonton filem itu sendiri untuk membandingkan fakta yang kedua-dua cerita. Dan setelah anda membaca buku ini, mungkin ada persoalan yang terjawab setelah menonton filem tersebut. Jadi macam mana timbulnya watak Dracula ni dijadikan sebagai watak yang menghisap darah, yang keluar lepas waktu tengah malam. Macam mana boleh
sampaikan kanak-kanak, mungkin anak-anak yang menonton filem animasi Dracula sendiri, mereka percaya Dracula ni wujud sebagai watak yang menghisap darah dan keluar pada waktu tengah malam. Macam mana pendapat Tuan Iman sendiri? Dia cerita hantu ni penting sebenarnya. Penting sebab apa? Sebab orang-orang zaman dulu dia perlukan cerita ini untuk mengawal anak-anak. Macam orang Melayu kan ada, keluarlah. Baliklah lewat-lewat. Orang ada polong ke, pelesit ke, pocong kan. Betul. Pontianak ke. Jadi disokong pula dengan amalan-amalan khurafat pada masa itu. Jadi orang fikir bahawa benda ni wujud. Hal yang sama berlaku di Romania. Betul. Pentingnya watak begini untuk mengukuhkan lagi kepercayaan Kristianiti dan kepercayaan setempat. Kemudian watak ini dipopularkan bagi tujuan propaganda politik. Jadi daripada manusia biasa, macam mana dia boleh jadi watak begitu dengan bertaring, dengan hisap darah, dengan boleh bertukar menjadi kelawar. Kelawar ini sebenarnya kalau tengok dalam sejarah, kelawar dan Dracula tidak pernah dikaitkan kecuali dalam novel. Pertama kali dalam novel Dracula tulisan Bram Stoker. 1897. Jadi daripada situ orang dapat idea bahawa Dracula boleh berubah menjadi kelawar. Sebelum tu tak pernah. Tak ada pun. Tak ada dalam di Romania pun tak ada cerita begini. Tak ada, dia tukar jadi kelawar. Gigi bertaring. Saya fikir mungkin semasa Bram Stoker menulis novel Dracula ni tahun 1897 ni, orang kata akhir kurun ke-19. Masa tu Empire British kan, dia baru dapat menjajah negara-negara di Asia, di Afrika. Jadi melalui penjelajahan itu dia jumpa banyak penemuan haiwan-haiwan. Jadi masa tu sains dianggap satu benda yang precious. Jadi penemuan spesies baru, dan bila orang jumpa vampire bat, jadi dengan sifat dia yang suka hisap darah apa semua, jadi mungkin daripada situ Bram Stoker dia dapat ilham, dia nak kaitkan watak vampire dia ini dengan vampire bat. Jadi mungkin daripada situ, sebab dalam sejarah Romania Dracula tidak pernah dikaitkan dengan kelawar. Jadi cerita-cerita begini di-develop, dibangunkan untuk mewujudkan satu watak yang perfect, yang boleh dinovelkan, yang boleh difilmkan. Betul. Jadi panjanglah sebenarnya kenapa watak itu diwujudkan daripada sudut kepentingan politik, kepentingan sosiologi, kepentingan psikologi. Ringkasnya begitulah yang boleh dikatakan. Mungkin itu sedikit penceritaan tentang kisah daripada Dracula versus Al-Fatih ini. Jadi jikalau para pengunjung ingin mendapatkan buku ini, sila dapatkan di booth PTS bersebelahan dengan ruangan aktiviti PTS, iaitu di kategori buku bestseller. Dan rasanya kita boleh buka sesi soal jawab bersama Tuan Iman. Jadi mungkin Tuan Iman ingin bertanyakan soalan kepada para pengunjung. Dan para pengunjung, anda jangan melepaskan peluang untuk mendapatkan t-shirt eksklusif daripada Tuan Iman sendiri, iaitu t-shirt Dracula vs. Al-Fatih. Kalau ingin melihat contohnya sendiri seperti Tuan Iman sedang pakai sekarang. Jadi Tuan rasanya boleh buka soalan untuk para pengunjung. Sebelum kawan-kawan tanya saya buka dulu. Okay. Saya ada satu baju akan diberi kepada satu pengunjung yang bertuah yang boleh menjawab soalan saya, insya-Allah. Apa nak tanya? Okey. Namakan novel yang keluar pada tahun 1897 mengisahkan mengenai Dracula, dan siapakah penulisnya? Macam berat sangat soalan dia tu, Tuan. Warga PTS. Ada siapa yang tahu? Boleh menjawab? Saya ulang balik, namakan novel yang dikeluarkan pada tahun 1897 yang menceritakan kisah Dracula daripada sudut non-fiction. Non-fiction. Berikan nama penulisnya. Okey. Ada siapa para pengunjung yang mengetahui soalan yang diajukan oleh Tuan Iman sendiri, boleh datang sekarang ke ruang booth aktiviti PTS untuk mendapatkan t-shirt eksklusif daripada Tuan Iman sendiri.
didesainkan khas sendiri oleh Tuan Iman. Khusus untuk peminat buku Dracula versus Al-Fatih. Okay, ada sesiapa yang tahu jawapannya? Boleh ulang semula ya, Tuan Iman, jawapan, soalannya. Saya ulang sekali lagi. Satu, soalannya, apakah nama tajuk novel yang ditulis pada 1897 yang mempopularkan nama Dracula dan siapakah nama penulisnya? Okey, rasanya kita sudah ada pengunjung yang mahu menjawab. Okey, boleh datang ke depan. Terima kasih. Sebelum tu boleh bagi tahu nama dulu, daripada mana? Nama saya Zuhair Zaidan. Saya student ni Institut Baitul Mal, IPB. Oh, Institut Baitul Mal. Jiran. Okey. Tuan ulangi soalan, lepas tu dia akan jawab. Baik, soalannya begini. Apakah tajuk novel yang ditulis pada 1897 mengisahkan mengenai Dracula dan berikan nama penulisnya? Nama tajuk novel tu Dracula, penulis dia Bram Stoker. Okey, betul ya Tuan? Betul. 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 Jadi tahniah. Tahniah kepada pengunjung. Siapa namanya tadi sebentar? Zuhair Zaidan. Nak panggil Zul je ya. Terima kasih kepada Tuan Zul kerana berjaya menjawab soalan eksklusif daripada Tuan Iman Alwi dan berjaya mendapatkan t-shirt Dracula versus Al-Fatih. Jadi para pengunjung yang ingin mendapatkan t-shirt eksklusif ini yang direka, didesain sendiri khas oleh Tuan Iman, boleh ada lagi ke stok Tuan Iman? Satu saja. Oh maaf, satu sahaja t-shirt eksklusif ini. Dan tanya kepada Tuan Zul sendiri yang berjaya mendapatkan t-shirt tersebut. Jadi sekarang ini kami buka pula sesi soal jawab. Jadi para pengunjung yang ada ingin mengajukan soalan kepada Tuan Iman sendiri, boleh bertanya sekarang. Mungkin ada para pengunjung yang ingin bertanya. Okey, kita sudah ada pengunjung yang ingin bertanya. Boleh Tuan perkenalkan diri Tuan sebelum mengajukan soalan. Baik, terima kasih. Saya Cik Nick. Terima kasih Tuan Nur Iman atas penerbitan buku Dracula versus Al-Fatih. Terima kasih. Baik, saya difahamkan Tuan Iman merupakan pernah bertugas sebagai guru. Baik, berdasarkan buku non-fiction, fiction, non-fiction ini, bagaimanakah Tuan, pada pendapat Tuan, untuk menarik minat membaca sejarah, meminati sejarah di sekolah, untuk dikembangkan dengan minat membaca non-fiction Dracula versus Al-Fatih. Sebab kita faham sekarang ni anak-anak pasca merdeka cukup tidak suka akan sejarah. Jadi bagaimanakah pendapat Tuan Imam untuk menarik minat murid sekarang ni membaca sejarah sebagaimana mereka meminati novel Dracula versus Al-Fatih? Terima kasih. Terima kasih kepada Tuan kerana mengajukan soalan kepada Tuan Iman. Rasanya Tuan Iman boleh jawab? InsyaAllah. Terima kasih sahabat saya datang daripada jauh. Cikgu Nik. Soalan ini sangat penting. Sebagai seorang guru, saya pernah bertugas sebagai guru sejarah di Pusat Matrik UIA dan di SMK Datuk Ahmad Mahir. Saya berfikir bahawa satu, sebab orang di Malaysia ni kita tak minat sejarah. Bila sebut sejarah ni orang kata ini sejarah yang paling boring di dunia. Kan? Saya sendiri, background saya, education saya adalah sejarah dan tamadun. 5 tahun di UIA. 4 tahun lebih lah. Ya. Dan saya dapati dia ada time-time-nya belajar sejarah ni susah, ada time-time belajar sejarah ni senang. Dan saya bercakap sebagai seorang guru, bekas guru, bukan sebagai bekas student. Pendapat saya begini, punca pelajar tak minat pada sejarah, pada subjek apa-apa pun, saya fikir satu kerana cikgu. Cikgu tak berjaya untuk memberi inspirasi kepada pelajar dan motivasi untuk minat sejarah ataupun matematik ataupun apa saja. Tapi saya tidak meletakkan satu patuh kesalahan pada guru. Kadang-kadang guru dah bagus tapi pelajar malas, itu pun satu hal juga kan. Kemudian sebagai penulis sejarah saya fikir
persembahan bahan bacaan yang kita hasilkan. Saya fikir satu yang pertama sekali nak buat student atau pelajar minat dengan sejarah, satu, kita kena faham bahawa zaman sekarang ni orang suka benda yang colourful. Dan buku sejarah ni biasa orang tak nak baca sebab fikir tebal. Tebalnya dah, masalah tebal. Jadi orang tengok, dah lah tebal sejarah pula. Jadi saya cuba untuk lari daripada pendapat begitu. Jadi cerita mengenai Dracula ni ditulis dengan begitu kompres, begitu mampat. Saya nak cerita pengalaman saya di Sabah. Saya malam selepas talk itu, saya keluar untuk makan dengan kawan-kawan penulis pekomik Blink. Jadi dah malam ini, jadi dalam hotel itu ada shopping mall. Dalam shopping mall tu ada bangku-bangku kan. Jadi daripada jauh saya tengok ada dua orang, mungkin pelajar sekolah rendah ataupun mungkin umur mungkin baru sekolah menengah 13-14. Jadi saya tengok dia orang ni ada membaca sesuatu. Jadi bagusnya budak ni dia baca buku kan. Di shopping mall sambil tunggu ibu bapa kan baca buku. Jadi Tuan Froggy ke apa dia kata, Abang Iman tengok buku apa dia baca. Saya masa tu rabun tak pakai spek. Saya tanya, buku apa? Dia kata dia baca buku abang. Buku saya? Saya pun tengok, budak ni itu buku sejarah. Jadi dia baca, dia telaah dengan begitu ni sekali kan. Jadi saya kata, kalau pelajar seawal umur itu sudah baca buku sejarah, jadi saya kena, selepas ini saya kena pastikan kalau buku sejarah saya nak buat mungkin beginilah template-nya. Kemudian ada dua orang ibu hashtagkan gambar anak dia pada saya. Gambar itu menunjukkan anak dia satu, lelaki, umur 6 tahun. Dia kata, anak saya beli buku tuan sebab dia ingat buku komik. Saya belilah sebab dia minta. Dan saya tak yakin dia akan baca sampai habis. Sebab ini bukan komik, dia beli kerana dia fikir komik. Dia kata rupa-rupanya anak saya baca sampai habis. Kemudian dia boleh hafal tajuk bab ini, bab 6. Contohnya apa tajuk dia? Dia hantar komen. Saya kata kalau puan tanya sekarang apakah tajuk bab ke-6, saya sendiri tak ingat. Tapi kalau anak puan ingat, berarti anak puan adalah seorang yang hebat. Sebab pada seawal umur 6 tahun dia dah baca buku sejarah dan dia minat. Itu satu. Yang kedua, ada seorang lagi. Anak pada seorang pelakon, saya tak sebutlah. Perempuan. Dia gambar dia membaca buku inilah. Saya pun tak pasti berapa umur dia. Tapi kalaulah kanak-kanak boleh diheret, boleh dipujuk, boleh dibawa untuk membawa buku sejarah, saya fikir usaha begitu perlu ditingkatkanlah. Bukan oleh saya saja, mungkin penulis-penulis lain boleh menggunakan kaedah sama. Sejarah ni tak ada orang minat sebenarnya. Tapi yang saya bimbangkan adalah kalau kita tak minat pada sejarah, satu, kita tak kenal root kita. Kedua, kita tak tahu bagaimana nak menyelesaikan masalah yang timbul hari ini. Sebab apa jua yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini, contohnya masalah di peringkat nasional, international, sebenarnya dah ada penyelesaian dia dulu. Orang-orang terdahulu dah ada jalan penyelesaian. Contoh, saya bagi contoh lah. Ini mungkin lagi tajuk sikit. Isu Palestin. Tak, isu Palestin. Nak menyelesaikannya kita ambil kaedah roadmap Amerika. Yang mana tak pernah menguntungkan kita. Tapi dulu Rasulullah SAW pernah menunjukkan cara kalau kaum muslimin ditekan, apa cara dia buat. Betul. Yang paling ekstrim, Nabi suruh hijrah. Jadi itu adalah penyelesaian pada zaman itu. Adakah benda tu tak boleh diguna pakai sekarang? Itu kena tanya pemimpin-pemimpin kita lah. Betul. Tapi penyelesaian kepada masalah tu Nabi pernah tunjuk dulu. Boleh dianggap sebagai sunnah mungkin sebab Nabi pernah buat dan menjadi. Jadi kalaulah kita nak cari penyelesaian, saya kata dalam sejarah ada. Dia macam ginilah cik. Macam lawyer.
Dia nak selesaikan kes dia tengok sebelum ni ada tak kes yang sama. Begitulah lebih kurang. Jadi kalau kita tak belajar sejarah, kita tak tahulah macam mana apa yang pernah wujud dalam sejarah. Jadi saya harap saya menjawab soalan Cikgu Nik Nur Ahmad Rizam, sahabat saya. InsyaAllah. Terima kasih Tuan Nik kerana mengajukan soalan. Ya. Jadi ada para pengunjung lagi yang ingin mengajukan soalan kepada Tuan Iman. Ya. Boleh perkenalkan diri dulu. Okay, nama saya Ahmad Fadlan. Okay, saya nak bertanya, apa yang cuba ditonjolkan dengan Dracula vs Al-Fatah ni? Dan kenapa menggunakan dua gambar tu? Itu je. Jadi soalan Tuan, mengapa cover buku ni menggunakan dua gambar ni ya? Apa yang cuba ditampilkan oleh Dracula versus Al-Fatih? Okay. Pernah orang tanya saya, apa yang ini kali kedua soalan ini timbul. Ini bukan calang-calang soalan, ada trik tu. Orang tanya saya, apa tujuan Tuan menulis Dracula versus Al-Fatih? Apa yang cuba ditonjolkan? Satu, adakah Tuan cuba menonjolkan perbelahan? Nampak lagi versus kan? Ataupun ada benda lain yang cuba Tuan sampaikan? Okey. Kalau kita tengok pada buku tajuk dia macam Dracula versus Al-Fatih ni macam ada perbalahan di situ. Tetapi saya seorang penulis sejarah yang rasa tanggungjawab saya agak besar kepada membaca. Kalau saya tulis dengan motif perbalahan, maka saya bertanggungjawab esok-esok dengan Allah Ta'ala. Apa yang saya cuba bawa dalam buku ini adalah mereka berdua ni pernah bertelagah. Tetapi ini bukan jalan yang kita pilih sekarang. Bukan. Dalam keadaan sekarang ni orang bergaduh kerana palang itulah, palang inilah. Betul. Jadi saya fikir kalau benda tu pernah berlaku dalam sejarah dan benda itu membawa benda yang tak elok, kita jangan buat. Dan ramai yang menyangkakan bahawa Dracula versus Al-Fatih ini adalah pertarungan antara Islam dan Kristian. Saya kata tak. Sebab apa? Sebab Dracula sepanjang hayat dia tak pernah berjuang untuk Kristianiti. Tak pernah sekali pun. Bahkan apa orang kata? Dia pernah terima duit daripada Pope untuk melancarkan apa orang kata perang salib baru. Tapi duit itu diambil oleh kawan dia, Matthias Corvinus, bukan dia. Matthias Corvinus guna untuk joli-joli. Jadi duit dia habis begitu aja. Yang Dracula mahu sepanjang hidup dia adalah satu aja. Saya nak tanah saya balik, itu aja. Sebab tanah dia ditakluk oleh Turki. Dia kata saya tak nak benda lain. Saya nak tanah saya nak rakyat saya balik. Saya nak tahta saya balik, itu aja. Sebab dia rasa dia dijajah. Dan dia rasa dia lebih berhak kepada tanah dia. Jadi kalau nak katakan Dracula versus Al-Fatih adalah Christian versus Islam, saya tak setuju. Sebab kita kena faham, ramai orang fikir kalau orang tengok Dracula Untold, jadi dia fikir ini adalah propaganda Kristian apa semua. Saya kata tak. Tak. Mungkin ada propaganda politik, tapi bukan propaganda keagamaan. Dan mungkin daripada situ kita boleh letak dalam ingatan kita bahawa Dracula tidak pernah berjuang untuk Kristianiti, tetapi dia nak tanah dia aja. Itu aja. Dan kenapa gambar dua ini dipilih? Cerita dia begini tuan. Dalam pencarian pihak PTS lah, saya sendiri pun cari gambar mereka berdua ni tak pernah dilukis bersama kan. Maksudnya ni gambar Al-Fatih, ni gambar Dracula. Dan bila saya cadangkan gambar itu kita pertemukan begini, jadi apa yang dibuat oleh pihak ilustrator PTS, dia orang lukis balik gambar ni. Sehingga kan ada orang kata mana you dapatkan hak copyright ni. Ini gambar kurun ke berapa? Saya kata ini bukan gambar lama, ini gambar baru. Gambar baru. Ini bukan gambar daripada history mana-mana museum tak. Ini gambar daripada pelukis PTS. Alhamdulillah cantik gambar dia. So
kan nampak macam intens kan. Tapi bersesuaian dengan tajuk Dracula versus InsyaAllah Al-Fatih. bersesuaian dan saya amat-amat seronok dan puas hati dengan lukisan, dengan presentation dalam buku ini. Saya fikir itu antara faktor kejayaan buku inilah. Alhamdulillah. Allah Ta'ala semua punya kerja kan. Saya harap persoalan tuan sudah terjawab. Terima kasih saya ucapkan. Tapi ini soalan terakhir lah, mungkin ada bukan. Maksud saya macam kata-kata terakhir Tuan Iman bagi harapan untuk buku Dracula versus Al-Fatih, mungkin kepada para pengunjung yang tidak mengenali siapakah watak mereka berdua ini dan apa kaitan mereka. Baik. Harapan saya pada para pengunjung yang hadir, yang melihat menonton, menyaksikan kita punya perbincangan hari ini, kalau masih belum mendapatkan buku Dracula versus Al-Fatih, bolehlah dapatkan, harga pun tak mahal. Baca, dan pesanan saya, dan jangan taklid kepada apa yang ada dalam ni. Ya, betul. Buat rujukan lain juga. Baca dan buat perbandingan. Sebab saya sebagai penulis sejarah, saya kata begini saja. Historian are the biggest liars. Historians, ini bukan saya cakap, ini sejarawan-sejarawan. Historians are the biggest liars. Jadi mungkin apa yang kita percaya hari ini sebagai kebenaran, esok lusa mungkin tak. Kita pun pernah dengar sejarah kan berubah-ubah. Dulu ustaz saya ajar macam ni. Kenapa sekarang cerita lain? Sebab masa itu ia dianggap kebenaran. Jadi bagi saya, kalau saya menulis sejarah, saya kena bertanggungjawab kepada apa yang saya tulis. Kalau benda ini, tuan-tuan, puan-puan dapati ada bahan ataupun dalil yang selain daripada ini, jadi saya tidak keberatan untuk mengatakan, okey, ikutlah bahan yang ataupun dalil yang ditemui. Sebab saya kena sincere dengan apa yang saya tulis, saya kena bertanggungjawab dengan apa yang saya tulis, insya-Allah. Jadi bukan hanya buku saya, buku apa-apa pun bila kita baca, kita kena letak dalam fikiran kita, mungkin apa yang disampaikan ini tak betul. Jadi kita tak boleh nak taklid pada satu buku saja, kena baca banyak sumber. Kemudian insya-Allah kalau ada komen-komen ataupun saranan-saranan, bolehlah ke Facebook saya, Instagram pun ada. InsyaAllah kalau di Facebook type Dracula vs Al-Fatih, dia akan ke page saya. Kalau ke account Facebook saya, MN Iman Ramli. MN Iman Ramli, okey. Di Instagram, mn. Iman Ramli. Okay. Bolehlah hashtag kat situ. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, Allah musta'an. jadi itu saja sedikit perkongsian tentang buku Dracula versus Al-Fatih bersama penulis sendiri Tuan Muhammad Nur Iman Ramli. Jadi bagi para pengunjung yang ingin mendapatkan buku ini, harganya hanya bernilai sebanyak RM19 sahaja sebelum diskaun. Jadi bagi mendapatkan buku ini, bolehlah datang bersebelahan dengan rak ataupun meja yang mempamerkan buku Dracula versus Al-Fatih bersama dengan booth aktiviti PTS. Jadi sebentar lagi kita akan mengadakan sesi autograf dan bergambar bersama Tuan Iman Ramli. Jadi para pengunjung, saya ingin ucapkan sekian terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dengan saya sendiri, Nurul Akila, moderator untuk Tuan Iman Ramli. Jadi terima kasih banyak-banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Tuan Iman bersama saya lagi pada hari ini. Jadi saya ucapkan semoga maju jaya bersama karya Tuan dan akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak. Allah.